Kau membayangkan, selama kau duduk dengan ibu koma ni, sebenarnya ibu koma bukan ibu koma. Makin yakin kalau di tempat ini pernah ada kejadian buruk. Tidak mungkin. Kalian coba yang bisa minta. Kamu nggak mau tidur sama ibu aja? Halo Goma. Okey, untuk hari ni teman nak bagi rating untuk cerita Dia Bukan Ibu. Okey, cerita ini bergenrekan seram drama. Cerita daripada Indonesia, dan cerita ini mengisahkan seorang ibu tunggal telah ditinggalkan oleh suami dia. Tak tahu kenapa, tapi cerita ni tergantung sikit. Tak tahu kenapa suami ditinggalkan mak dia, isteri dia, dan ibu tunggal yang mempunyai 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Cerita ini bermula apabila ibu dia ni decide untuk pindah daripada rumah lama ke rumah baru, yang tempat dia tu, kau bayangkan taman dia tak ada orang weh. Taman dia tak ada orang, banyak rumah tapi orang tak ada. Kau bayangkan. And then dia buka salon pula kat situ. Dia buka salon kau mah. Hari pertama dia buka salon, berduyun orang datang. Anak dia pun terkejut tau. Okay. Lepas tu lama kelamaan ada something wrong somewhere yang anak perempuan dia perasan. Kau nak tahu tak apa? Kau kena tengok lah. Takkan aku dah cerita sama habis. Kentoi lah. Okey, untuk plot cerita ni, plot dia agak perlahan sikit, agak slow sikit. Ialah sebab dia drama kan, drama tanpa horror, ada jadi plot dia slow sikit. Tapi korang punya perasaan bila nak tengok cerita tu, korang akan rasa macam, apa dah jadi? Apa seterusnya? Gitu. Okey, dia punya tahap keseraman dia bagi aku 8/10. Sebab apa? Sebab aku dia ikut bini aku, di mana bini aku memang tak suka hantu yang mengejar. Dalam cerita ni memang banyak jenis berlari-lari macam tu. Aku tak boleh weh. Aku rasa berdebar. Okay. Untuk CGI pula, dalam ni tak ada CGI. Don't worry. Okay, dia punya seram pun tak ada seram yang orang kata apa seram yang menghampakan. Contohnya macam bunyi angin pun dah seram, bunyi